Maka hang gebi berudan ke Allah Ta'ala. Maka giyu berdoa sabi-sabi. Ani berdoa. Malay dia. Malay dia bukan dengan Tuhan, yang Malay dia dengan Tuhan. Tak tahu orang dia. Malay dengan Tuhan dia berdoa. Tapi Malay dia berdoa dengan Tuhan. Maka di tempat berdoanya rumah. Pajan mata jaga daripada dengut. Pakon inong dihana anu hana itu tok tiro tu. Taduk dewa kampala di. Takli kira tu. Oh dengku menyoka mau lajang. Lajang menyotanyo hana tom pernah taduk pak di kampala yan. Sang jangan tam tahajud malam. Tapi menyo mentam tengok pak di kampala sitna tak semayang turun monggo sang han jangan menyo tempat di kampala yan tempat curhat tu. Pak di kampala yan ada pegang tu. Lah sujud tu. Sembahyang tasbih. Main tasbih kan mengangkat main tasbih. Ku nikmat nengku sembahyang tasbih. Bener patih lu. Sembahyang ini hana mendamah, cuma beo saya. Cuman tambahlah tasbih di dalam sembahyang. Allahu Akbar, baca ayat. Baca Fatihah, baca ayat, tambahlah dengan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Tambahlah tengok sembahyang. Pun sembahyang yang biasa aja, 2 rakaat. Pun Allahu Akbar saja sembahyang sunat tasbih 2 rakaat karena Allah Taala. Baca Al-Fatihah. Dia baca Al-Fatihah, baca ayat. Dia baca ayat, tak baca tu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Padum lah. Oleh baca ayat 15 ke. Sedangkan waktu dia sujud, oleh dia rukuk 10 ke, bangkit daripada rukuk 10 ke, sujud 10 ke, bangkit daripada sujud 10 ke, pokoknya bina rukun belah ya. Mandu-mandu ngentau 10 ke. Tok yang 15 ke selepas Fatihah. Kok nikmat? Nikmat tak je. Kok lazim je. Mangat tak. Pajak mata mangat, patah mangat ji. Nan tu jangan mangat. Singong. Pahalanya kata gantong lagi kita yo ubena rahmat cukup jai. Dan sampai Nabi nenekkeun nana turi ro urang paling kaya ro yo. Kita yang li Nabi bak sahabat. Sahabat maka tunjuklah pedagang-pedagang hayu tu. Sipulin. Maka buah Nabi ke. Orang yang paling kaya adalah orang yang tasbih malam, semayang sunat tasbih dan semayang sunat segelam subuh 2 rakaat. Itu yang punggung. Segelam semayang subuh, nak semayang sunat 2 rakaat, sunat sebelum subuh. Orang yang nak lakukan semayang sunat segelam semayang subuh 2 rakaatnya, unyan orang yang paling kaya sisi Allah urutnya. Sampai hendak teri orang kaya. Yadan. Pas dengan adan katruk tayo kena masjid. Subuh. Kan hendak sembahyang aja. Tak sembahyang sunat lah. Saja lung sembahyang sunat. Fajar je sit sebelum subuh je sit 2 rakaat karena Allah Taala. Sembahyang lah. Bertepuk Allah Taala gupu saksi memandum orang bak malaikat nyan orang yang paling kaya. Berada tutah orang paling kaya. Orangnya ni. Orangnya. Menyo tengok mantang nan dia sembahyang tu apa? Orang kaya lah. Maka tak kala ada buah hang datang pernah. Musbet ke pekan malaikat ke tak tiganya orang paling kaya. Kita yang pekan ku apa-apa. Subuh ada sembahyang. Mesti pun dah kaya. Ini sunat fajar ni. Sunat fajar sunat sebelum subuh. Kamat dia ni. Menyoleh kamat sembahyang subuh. Dia Pahyadan kata enak kamat 7 menit. Ini 7 minit 2 rakaat sembahyang mayo kan. Selesai. Oh, mesti tergedi tanya mantang mursan. Saya manusia yang merasa roh le dengan tubuh. Kata tubuh hana payah.
Hana payah kadar tubuh yang sembahyang sunat, hana payah. Bak sunat, bak kadar tubuhnya merumpuk pahala sunat. Bak kadar tubuh, maka merumpuklah sembahyang sunat. Sembahyang sunat tu kau. Menyotanya tadan roh tu orang yang nak utang. Saya orang utang, tu kuat sedekah dia jai. Bayar utang utang. Jam mereka je. Tahu kalau terus mau tak benda seperti tu. Kalau dah yang panjang ni, dah yang panjang. Nya kam tua dah. Ada yang panjang. Ha, nya kam tua dah. Oh panjang kan. Dua ada bukan. Je. Pun ta sembahyang sunat fajar. Alian dah kata sebab. Alian kat terus ada sebab. Sembahyang lo karena hana sunat sesudah sebab. Oleh sebab hana sunat nak sembahyang li. Kecuali ada sebab. Pak. Kecuali na sebab. Apa sebab? Kena ada muka oi orang. Ya Allah Nabi Butro ku sembahyang sunat 2 rakaat. Oh dia sebab. Bak pray ya, lihat tu bok kan nak le. Watel lihat tu bok, itu yang hana gebi mula damah le lah potiji. Kali sembahyang tu bok, bek yak mak bom tabah na. Gajat tau ya rabah. Makanya hana sunat le sembahyang tu bok, lihat tu bok. Gajat tau ai na minta. Artinya berusahalah. Bahkan minggu hana sunat lihat sembahyang subuh. Dalam ni lihat sembahyang subuh, nak sunat sembahyang sesudah subuh hana. Tapi sesudah luhur nak sembahyang sunat. Bahkan bak subuh hana sunat lihat subuh. Karena ina mata gegam ke jatuh. Pokok yang betul je dia yang gododoy yang model video dia, rapal video. Pokoknya nak kuat usaha.